Selamat datang ke sesi kupasan kita. Hari ini, kita ada satu analisis menarik. Tajuk dia The Ending Struggle. Dia tanya satu soalan besar. Boleh ke keamanan dicapai di Palestin? Sumber ni bandingkan konflik ni macam, mesin layan diri yang selalu tersekat. Penyelesaian ada kat dalam tapi entah macam mana tak boleh keluar. Jadi, misi kita hari ni nak cuba fahamkan, nak gali sikit punca sejarah dia, tengok apa jadi sekarang, detik-detik bila keamanan tu macam dah dekat sangat, tapi kenapa gagal. Semua ni dari bahan yang anda kongsikan ni lah. Kita cuba sampaikan apa yang paling penting untuk anda tahu. Yang menariknya, analisis ni dia telusuri sejarah panjang ni. Bermula dari awal abad ke-20 lagi. Dia tengok macam mana munculnya dua semangat kebangsaan yang bertembung. Zionism satu, nasionalisme Arab Palestin satu lagi. Dua-dua nak tanah yang sama? Ya, betul. Dua-dua nak tentukan nasib sendiri di tanah yang sama. Sumber ni kata macam dua bangsa, satu hartanah yang sangat diingini. Macam itulah lebih kurang. Okey, anda sebut pasal dua nasionalisme yang bersaing ni. Boleh kita mula dari situ? Macam mana percikan awal konflik ni? Terutamanya bila kuasa luar macam British masuk campur. Boleh. Sumber ni dia terus tunjuk pada Deklarasi Balfour tahun 1917. Masa tu pihak British, diorang sokong penubuhan tanah air kebangsaan untuk orang Yahudi di Palestin. Deklarasi Balfour. Yang ni memang selalu disebut. Kenapa ia dianggap kontroversi? Dari mula lagi? Sebabnya, bagi satu pihak, ia macam satu janjilah, kan? Sokong cita-cita Zionis. Tapi untuk pihak lagi satu, orang Arab Palestin, ia rasa macam satu pengkhianatan. Pengkhianatan? Kenapa pula? Sebab rasa macam hak majoriti penduduk Arab yang dah lama kat situ macam diabaikan. Jadi, mandat British yang sepatutnya uruskan kedua-dua aspirasi ni, akhirnya tak berjaya. Ketegangan tu makin naik. Dan ketegangan ni ia bawa ke langkah penting seterusnya, lepas Balfour. Ya. Lepas tu datang Plan Pembahagian PBB 1947. Resolusi 181 namanya. Cadangan dia, bahagikan Palestin kepada negara Arab dan negara Yahudi. Baitul Maqdis pula letak bawah pentadbiran antarabangsa. Macam mana reaksi kedua-dua pihak? Pemimpin Zionis masa tu, diorang terima. Tapi pemimpin Arab diorang tolak bulat-bulat. Rasa macam tanah air diorang dirampas. Jadi penolakan ni lah yang cetuskan perang besar pertama tu. Tepat sekali. Itulah dia. Perang Arab-Israel 1948. Bagi Israel, perang kemerdekaan. Tapi bagi Palestin, ia adalah Nakba, malapetaka besar. Nakba? Nakba. Perang ni wujudkan negara Israel. Tapi pada masa sama, ratusan ribu rakyat Palestin jadi pelarian. Hilang rumah, hilang tanah, dan kesan Nakabah inilah terutamanya isu pelarian yang jadi teras utama konflik sampai sekarang. Isu tanah, isu pelarian, isu penentuan nasib sendiri, semua berakar dari situ. Jadi, kita dah nampak macam mana benih konflik tu ditanam. Lepas tu, kita tahu sejarahnya berlanjutan kan. Ada perang lagi, macam Perang 6 Hari 1967 tu yang bawa kepada pendudukan Tebing Barat dan Gaza. Lepas tu ada pemberontakan rakyat, Intifada pertama, kedua. Malah ada rundingan damai yang nampak macam ada harapan sekejap. Macam perjanjian Oslo tahun 90-an tu. Kita semua ingat gambar jabat tangan Rabin dengan Arafat kan? Lepas tu ada sidang kemuncak Camp David tahun 2000. Tapi macam sumber ni tekankan, kenapalah keamanan tu masih susah sangat nak capai? Apa kata analisis ni? Analisis ni, dia gariskan beberapa halangan utamalah yang saling berkait sebenarnya. Pertama, dia sebut pasal dinamik kuasa. Sangat tak seimbang. Maksudnya? Maksudnya, Israel ada kelebihan besar dari segi tentera dan ekonomi. Jadi bila runding tu, kedudukan tak sama kuat. Okey. Jadi rundingan tu susah nak jadi betul-betul setara lah macam tu. Boleh dikatakan macam itulah. Kedua, perpecahan dalaman. Ini bermasalah besar di kedua-dua belah pihak. Pecah macam mana tu? Di Palestin, kita tahu ada Fatah yang kawal Tebing Barat dengan Hamas yang kawal Gaza. Diorang pun tak sehaluan. Di Israel pula, politik dia pelbagai sangat. Macam-macam parti, macam-macam pandangan. Jadi, nak capai satu persetujuan, terutama pasal isu sensitif, memang susah. Okey, jadi kuasa tak seimbang, perpecahan dalaman, ada lagi tak halangan besar lain menurut sumber ni? Ada. Isu penempatan Israel.
Yang ni memang kritikal. Penempatan ni terus dibina dan berkembang di tebing barat. Sumber ni tekankan, benda ni secara fizikalnya, dia macam menghakis kemungkinan nak tubuh negara Palestin yang berdaya maju. Yang bersambung tanahnya? Jadi, peta tu sendiri dah jadi makin rumit. Susah nak bahagi. Betul. Ia buat solusi dua negara tu nampak makin sukar nak jadi kenyataan di atas tanah. Realiti di lapangan tu sentiasa berubah. Faham. Itu isu tanah dan penempatan. Macam mana pula dengan isu yang paling emosional sekali ni, Baitul Maqdis? Status Baitul Maqdis, kota suci untuk 3 agama besar dunia. Ini memang titik paling sensitif. Kedua-dua pihak tuntut ia sebagai ibu negara. Tak ada siapa nak mengalah bab ni. Memang rumit. Sangat rumit. Lepas tu, ada isu hak pulang pelarian Palestin. Ini tuntutan utama pihak Palestin. Tapi bagi Israel, ia dilihat macam ancaman demografi. Kebimbangan pasal keselamatan Israel pula, yang memang sahada, seringkali bercanggah dengan aspirasi Palestin nak bebas, nak tamatkan pendudukan. Semua ni bersimpul jadi satu. Susah nak lerai. Aduh, dengar pun dah rasa betapa kompleksnya. Dengan semua halangan ni, analisis ni ada cadangan jalan keluar tak? Ada harapan ke? Dia ada bentangkan beberapa kemungkinan lah. Pertama, solusi dua negara. Walaupun orang makin ragu-ragu, tapi masih disebut. Kedua, solusi satu negara. Ini ide yang lebih radikal sikit. Satu negara demokratik untuk semua. Macam mana penerimaan idea tu? Masih banyak persoalan lah pasal macam mana ia boleh dilaksanakan. Lepas tu, ada juga disebut usaha bina keamanan dari bawah. Maksudnya, melalui dialog antara rakyat biasa, inisiatif akar umbi. Dan akhir sekali, campur tangan antara bangsa yang lebih tegas. Tapi, hujung-hujungnya, analisis ni akui tak ada jawapan mudah. Dia labelkan konflik ni macam drama sejarah dengan terlalu banyak babak. Masih berjalan. Jadi mungkin bukan satu solusi besar yang ajaib lah ya? Kena cari jalan lain. Mungkin macam itulah. Analisis ni simpulkan, selagi ada keinginan asas manusia untuk maruah, keselamatan, penentuan nasib sendiri, perjuangan ni akan terus berjalan, sampailah jumpa penyelesaian yang adil. Jadi, mungkin keamanan tu tak datang sekaligus, tapi kena bina perlahan-lahan, sikit demi sikit. Kena ada pengiktirafan terhadap kemanusiaan bersama. Baik. Sebagai penutup, dan mungkin sesuatu untuk anda fikirkan juga, berdasarkan semua halangan yang kita dah bincang tadi, penentapan Baitul Maqdis, pelarian, rasa tak percaya yang mendalam tu, apa agaknya satu kompromi yang paling sukar, paling payah, tapi mungkin perlu dipertimbangkan oleh kedua-dua pihak kalau betul-betul nak buka jalan ke arah penyelesaian yang berkekalan. Sesuatu untuk kita renungkan bersama.